Ketika lampu padam dalam rumah tu, Sayyidatuna Syifa keluar daripada rumah tu, nak pergi cari api, nak pergi cari lilin. Dia keluar daripada situ, terkejut dia. Kenapa? Ni, langit yang sama kita duk ada sekarang ni, bulan keluar daripada orbit dia semata-mata untuk melihat Nabi Muhammad SAW lahir. Terkejut dia. Dia kata apa? Bulan nak timpa aku. Bayangkan besar mana bulan. Kalau hang rasa bulan nak timpa hang, besar ni. Bulan keluar daripada orbit dia semata-mata untuk nak jenguk siapa dia, baby yang lahir dalam rumah situ. Dia terkejut tu, tak jadi dia nak pergi cari lilin. Tiba-tiba waktu itulah Nabi kita lahir. Pagi yang hening tu Nabi lahir sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia patutnya momen-momen macam ni kena baca tu. Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Itu dibacalah, baca adalah hati masing-masing lah. Lepas tu saya kita baca tala'al badru alaina. Bila Nabi keluar, apa kata mak Nabi? Nabi kata qala ummi. Dalam hadis Nabi kata, mak aku berkata kepada aku. Apa dia mak Nabi kata? Mak Nabi kata, ketika kamu lahir daripada aku, keluar bersama dengan kamu itu cahaya. Bayangkan daripada rumah ni. Okey. Daripada rumah ni terpancar cahaya sampai ke Syam. Bayangkan rumah tu keluar cahaya. Bayangkan macam orang menyala apa? Lampu spotlight dalam rumah. Pum, keluar lagu tu. Lampu tu terang dalam rumah tu, keluar. Mak Nabi cerita. Sebab mak Nabi habaq dalam hadis. Nabi kata qala ummi. Mak aku cerita kat aku. Keluar daripada rumah ni. Cahaya menyala sampai ke Syam. Okey. Di mana sahaja cahaya tu lintah. Contoh, nak sampai ke Syam dia lintah Iraq. Apa berlaku di sana? Orang Majusi punya api terpadam. Api Majusi. Api Majusi yang dijadikan berhala, disembah raja dan rakyat jelata, lalu terpadamlah dengan tiba-tiba. Selepas 1000 tahun ia menyala. 1000 tahun dah tak pernah padam. Cahaya Nabi tu lintah saja Iraq, terpadam api dia. Terkejut mereka, menangis pendeta dia. Cahaya tu kan dia kena terus, dia tak berhenti selagi dia tak sampai kepada benda yang halang dia. Dia berhenti di mana? Di dinding-dinding istana Kisra. Dia berhenti. Setiap cahaya tu yang langgar, apa berlaku? Meretak istana Raja Kisra. Terkejut dia tengok kolom-kolom dan pilar-pilar yang besar tu jatuh, gedebum. Terkejut dia. Pasal apa? Dia tanya pendeta dia semua menjerit. Pendeta menjerit. Pasal apa? Nabi yang dia tak mau lahir sudah pun lahir. 12 Rabiul Awal, siapa lagi yang menangis? Iblis. Dulu langit ni ada laluan dia. Iblis boleh masuk dalam laluan-laluan tu untuk mencuri ilmu-ilmu dan rahsia-rahsia langit. Allah izinkan dia. Tiba-tiba satu ketika mereka nak pergi tu, mereka dilempak dan direjam. Kan dalam surah Al-Mulk kan, rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Betul? Dia pun kena lempak dengan api, apa bola-bola api tu. Terkejut depa. Pasal apa ni? Maka berkatalah di antara iblis dengan setan tu, dia berkata, "Pi cari apa yang telah berlaku." Depa pi pusing. Tiba-tiba sampai di bumi ni, barulah depa tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Apa berlaku? Pakat menangis semua iblis-iblis, setan-setan. Bila lahir sahaja, masuk saja pagi tu, Suwaibah lari daripada situ, lari mai rumah Abu Lahab tuan dia. Mai rumah Abu Lahab, dia kata, Abu Lahab, kamu sudah dapat anak saudara. Telah lahirnya Abdullah dan Aminah punya anak. Abu Lahab ni punyalah macam excited. Apa? Suwaibah, kamu telah menyampaikan aku berita gembira pagi ini. Maka aku memerdekakan kamu.
terus daripada mulut dia keluar, aku merdekakan kamu, kamu pergilah susu Muhammad. Maka Suwaibah pun patah balik dengan berlenang air mata. Betul apa? Dah tak jadi hamba dah. Nampak tak? Orang yang sambut Nabi lahir secara fizikal, yang hamba dibebaskan. Ummu Aiman sambut Nabi lahir, apa Nabi kata? Siapa nak tengok wanita syurga yang berjalan, pandanglah Ummu Aiman. Ya salam. Semua orang yang sambut Nabi lahir ni luar biasa. Luar biasa. Allah bagi. Kemudian apa berlaku? Lepas tu, bila dia kata, dia pun pergilah ambil Nabi Muhammad, dia susu. Sedang-sedang dia susu, maka cahaya kuih cerah, Abdul Muttalib pun sampai. Abdul Muttalib kan kawasan sini. Kita duduk-duduk ni kawasan kampung Abdul Muttalib ni. Ni semua kita duduk-duduk ni kawasan dia lah ni. Keluarga Nabi semua ni. Abdul Muttalib ambil Nabi, dia bungkus dengan ridak dia. Dia bungkus Nabi dengan ridak dia, dia bawa daripada sana, berjalan masuk ke pintu Babu Syaibah sana, terus pergi ke Kaabah, tawaf. Semua, tu, tengok Nabi daripada awal lagi sudah dimuliakan. Ni, orang-orang kampung keluarga Nabi ni yang ada ramai-ramai sini, semua berarak jalan dengan Abdul Muttalib. Sebab apa? Nak announce nama tak announce lagi. Jalan semua sampai sana. Bila dah sampai depan Kaabah, dah tawaf bawa Nabi, bawa masuk pula dalam Kaabah. Nabi baby tu, Tok Wan Nabi bawa masuk dalam Kaabah. Naik tangga, masuk dalam Kaabah, bawa sambil baca qasidah. Tok Wan Nabi baca qasidah yang kita nama tu, qasidah Adnani tu. Alhamdulillahillazi a'tani. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan aku anak ni. Hadza ghulamat tayyiba ardani. Anak yang sejak daripada lahir dah lain daripada orang lain. Qad sada fil mahdi 'alal ghilmani. Dalam buayan pun beza daripada budak-budak lain. U'izuhu bil baiti zil arkani. Aku minta kamu wahai Tuhan Kaabah ni, tolong jaga cucu aku elok-elok. Sebab itu yang saya cerita dulu, masa kemarau, Tok Wan Nabi panggil Muhammad, sini. Masa tu umur 8 tahun. Angkat Nabi Muhammad, letak dekat Kaabah. Muhammad dongak kepala. Nabi dongak, penuh awan hitam atas ni. Hujan turun. Ni langit yang sama ni. Ni langit yang sama kita duduk ni. Okey, sambung. Lepas tu, lepas umur Nabi dah bawa situ, dah tawaf, dah panggil dah, orang semua tanya, "Ya Abdul Muttalib, tu tempat yang kita duk tawaf tu kan, yang tuan-tuan duk tengok pintu Kaabah tu kan, situ tangga tu." Dia khabar, Tok Nabi duduk atas tangga tu depan pintu Kaabah tu, yang terkeluar petak lah kita kan, yang orang boleh pegang lah kita kan. Tok Nabi berdiri situ, dia tengok semua orang tanya, "Ya Abdul Muttalib, apa nama anak kamu ni? Apa nama anak kamu?" Dia tengok Nabi, dia kata, "Aku namakannya Muhammad." Macam mana Tok Wan Nabi boleh dapat ilham? Tok Nabi, mak Nabi, tiap-tiap malam sebelum Nabi lahir akan mimpi jumpa dengan para Nabi-Nabi. Semua bagi tahu, kata, kamu mengandung anak yang baik, zuriat kamu baik, namakan dia dengan nama Ahmad atau Muhammad. Memang itu dah duk main dah. Mak Nabi jumpa semua, daripada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, semua jumpa dalam mimpi. Sebab mereka hadir kan. Surah Ali Imran ayat 81. Wa idh akhadhallahu mitsaqan nabiyyina lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian daripada semua Nabi. Maknanya Nabi-Nabi tak akan jadi Nabi, melainkan semua kena berjanji dulu bahawa mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Tu legend level Nabi tu. Maknanya Nabi lain punya syahadah pun tak akan laku kalau tak bersemi dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tok Wan Nabi kata apa? Aku menamakannya Muhammad. Jadi orang kampung tak pernah dengar. Dia berkata, "Ya Abdul Muttalib, nama Muhammad ni kenapa?" Tok Wan Nabi jawab clear je. Kerana aku hendak namanya disanjung di sepanjang zaman. Hari ini, bumi seolah-olah bernafas dengan nama Nabi Muhammad. Sebab apa? Tidak ada satu putaran pun bumi yang sunyi daripada menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam azan setiap tempat. Kita maghrib dekat sini tadi, pusing sikit, tempat lain pula, Morocco pula, sat lagi pula, semua akan sebut nama Muhammad. Situlah punyalah berkat tempat itu Sayyidina Umar masuk Islam dalam rumah tu. Ini cerita keislaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar keluar daripada rumah, jalan.
sambil pedangnya dibukakan, tidak disimpan di dalam sarung. Makna duk huluk pedang, dia berjalan masuk daripada pintu belah sana, di tengah-tengah Kaabah ni dia lalu tanya, mana Muhammad? Dia tuju ke arah sini sebab Nabi Muhammad kan rumah sini, rumah Siti Khadijah kan situ, jadi tuju ke sini. Di tengah perjalanan berjumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa ardah. Yang ni dia punya sparring partner. Depa dua ni kira gu, kalau lawan sama naik. Okey, tak ada siapa berani lawan Umar. Dia ni seorang aja. Apa nama dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey, Sa'ad bin Abi Waqqas ni power dia tak benar. Sa'ad bin Abi Waqqas ni power dia dalam peperangan Badar kan, saya cerita ada 3 soft, betul? Soft depan sekali siapa dia? Orang yang memanah. Tengah-tengah orang yang pakai lembing. Yang belakang pakai pedang. Sa'ad bin Abi Waqqas dia duduk yang memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas duduk memanah. Nabi apa kata apa kat dia? Nabi kata kat dia, Sa'ad, kamu ni Allah bagi setiap kali kamu nak panah, kamu sebut Rabbi, panah kamu akan tepat. Dia sharpshooter. Punya hebat Sa'ad bin Abi Waqqas. Power gila. Baik, dia jumpa Saidina Umar. Masih Umar tak masuk Islam ni. Dia dah Islam lah, tapi sahabat tak tahu lagi. Jadi dia jumpa Umar. Umar tengok, dia kata, Umar, pasal apa pedang hang duk bawa keluar ni? Kalau bahasa kita, ni awak duk perangai hang tu ni, pasal apa? Dia kata, aku dengar aku nak cari Muhammad. Dia duk pecah belahkan orang Arab sekarang ni. Saidina Umar kata, sebab Saidina Umar walaupun dia ganas, walaupun dia tegas, tapi dia cukup menjaga silaturahim. Itu kriteria Saidina Umar. Saidina Umar dia tak boleh, dia sayang orang Arab, dia suka orang Arab satu elok-elok. Saidina Umar kata kat Saidina Umar, aku nak cari Muhammad, dia tengah bagi pecah belah orang Arab. Saidina Sa'ad bin Abi Waqqas bila dia dengar lagu tu, dia kata, macam ni lah Umar, aku nak abang terang lah, sebelum hang nak jumpa Muhammad, hang lawan aku dulu. Terkejut dia. Dia kata, hang member aku, siapa aku nak kena lawan dengan hang? Sa'ad bin Abi Waqqas kata, Umar, apa yang Muhammad bawa tu aku berjaya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Umar dengar. Dia kata, baik, kalau lagu tu hang punya tengkuk, aku punya. Bila dia kata lagu tu, Sa'ad pun terror. Dia kata, ni sebelum hang nak tala tengkuk aku, hang pergi tala tengkuk adik hang, Fatimah Al-Khattab. Rumah di sana. Umar kata, pasal apa dengan adik aku? Hang pergi tanya lah adik hang baca Quran dah sekarang. Umar dengar. Dia tinggal daripada tala sini, dia patah balik sana. Masa tu dalam rumah ada adik dia, Fatimah Al-Khattab dengan Saidina Sa'id bin Zaid, husband dia. Duk ada dalam rumah. Fatimah duk baca Quran. Tengah-tengah baca, tiba-tiba dengar Saidina Umar main. Maksudnya masa tu tengah ada guru. Ketuk-ketuk pintu, bom. Adik dia tanya, siapa? Kata, Umar. Terkejut mereka semua dalam rumah tu. Yang guru tadi tu mereka sembunyikan dia dulu. Satu kalau jadi apa-apa sembunyi aku dulu tau. Dah, bukan. Sebab orang yang pandai Quran tak ramai. Jadi kalau sekali Umar bunuh dia, payahlah, habislah. Jadi dia simpan dia dulu. So dia menyorok belakang. Yang buka pintu Sa'id. Ketika Sa'id buka pintu, Saidina Sa'id dengan Fatimah, Umar terkuih tampak mereka dua-dua. Di dalam kitab sirah sebut, jatuh adik dia berdarah. Umar tampak bukan orang biasa. Tapi terkejut Saidina Umar, kalau selama ni dia ganas, orang tak lawan dia. Tapi ketika itu adik dia lawan dia. Tambah pula bila dia nampak lembaran Quran adik dia nak pegang, adik dia kata, hang tak suci, hang tak boleh pegang Quran. Adik dia kata begitu. Dia terkejut tengok adik dia lawan dia. Dia duduk. Bila dia duduk, dia tarik nafas, dia tenang. Dia kata kat adik dia, Bomai, aku nak tengok benda apa. Nanti hang rosakkan, aku janjikan aku tak akan rosakkan. Hak tu dia dapat lembaran tu. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat ni sebab bila kita baca ke anak-anak kita sentiasa, depa hafal pun bagus. Sebab apa? Kalau Umar punya hati pun boleh lembut, anak-anak tuan-tuan saya yakin tak kasar Saidina Umar. Buah aja, bukan kasar. Buah. Jadi baca yang ni, insya-Allah hati dia lembut. Umar baca tu menangis dia. Bila menangis dia tanya dekat depa, mana Muhammad? Siapa jawab? Hak guru Quran tadi keluar. Dia keluar daripada belakang. Nak jumpa Muhammad kan? Muhammad ada dekat sini. So terus Saidina Umar daripada sana mai sini, ketuk pintu.
Bom 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 bom. Siapa? Umar. Dalam orang panggil classroom pula takut. Sebab dia tak tahu lagi. Terkejut. Nabi kata, tenang. Umar mai ni, dia nak masuk Islam ni. Buka pintu. Dia pun semua tak percayalah. Tak apalah, Nabi Muhammad husnuzan, tak apalah, geng kita tak macam nak husnuzan kan, orang semua kedai dia ni. Jadi dia pun buka pintu, betul Umar mai berdiri tengok. Saidina Umar satu langkah masuk dalam rumah. Saidina Hamzah berdiri, Saidina ni Ja'far berdiri. Berdiri dah dua-dua. Muhammad Umar, kalau betul hang nak mai sini jumpa Muhammad, jumpa dengan kami dulu. Ada 3 orang duk tunggu semua. Umar kata, aku mai aman, bagi aku laluan. Nabi kata, tak apa, bagi. Saidina Umar masuk, duduk depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, hulurkan tangan. Nabi hulur tangan. Dia pegang tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tu dalam tu. Terus di situ Allahu Akbar, riuh. Alang-alang riuh. Saidina Umar terus tanya. Dia kata apa? Bukankah agama kita agama yang benar? Dia tanya kat Nabi. Nabi kata, ya, agama kita yang paling benar. Saidina Umar kata, kenapa kita bersembunyi? Jom kita keluar. Terus keluar pergi tawaf. Terus keluar, la ilaha illallah, ni pergi tawaf terus. Tu kata Umar punya dahsyat. Doa Nabi makbul. Ni tempat dia. Ini tempat dia.